Hai, saya Mr. Sini. Mari kita tengok form 2 matematik bab 7 koordinat. Berkaitan dengan jarak AB sama dengan 5 unit, nak cari nilai-nilai bagi P. Nampak nilai? Nilai artinya jawapan P ada 2. So, sebelum buat, kena tahu dua formula utama. Formula pertama yang you kena tahu, saya bagi sini tips dia. Yang you kena tahu, jikalau dibagi awak X kuasa 2 sama dengan suatu nombor. Apabila you nak cari jawapan, apabila kuasa 2 dipindah, dia akan dapat punca kuasa 2. Lepas tu depan kena tambah tolak. Ingat, letak punca kuasa 2, depan kena ada tambah dan tolak. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua yang you kena tahu adalah formula bagi jarak. Soalan kata jarak A hingga B diberi 5 unit. So jarak punya formula adalah ini, punca kuasa 2, lepas tu X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Itu formula dia. So sekarang nak masukkan ke dalam. Apa yang you kena tahu lagi ialah jika kita anggap ini sebagai X1 Y1 untuk koordinat, maka ini adalah X2 dan Y2. Sekarang ambil koordinat ini, ganti masuk ke dalam formula jarak. So masa you ganti masuk ke dalam, apa yang berlaku? X2 tolak X1. Artinya P tolak dengan 5 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak dengan Y1. Artinya negatif 5 tolak dengan negatif 1. Tutupkan dia kuasa 2. Dan jangan lupa ada satu punca kuasa 2 kat sana kan. Apa yang saya buat ialah saya nak terus pindahkan punca kuasa 2 pindah ke sana. Punca kuasa 2 jika dia pindahkan ke sana, dia akan dapat P5 kuasa 2. Lepas itu kena buka kuasa 2 sekarang. Ingat, ini boleh buka, dapat 25. Ini pun boleh buka, dapat 16. Ini jangan buka sebab you nak cari P. So, kita biarkan dia dulu. Kita buat sini dahulu. Kalau sini tambah 16, pindah sana jadi tolak 16. You akan dapat 9. Lepas you tolak. So, sini masih dalam bentuk yang sama, ada kuasa 2. Sekarang pindahkan kuasa 2. Nah, hati-hati sini, pindah kuasa 2. Ingat ada tips kat sini. Kuasa 2 pindah, kena letak tambah dan tolak. So, sini buat benda sama, kuasa 2 yang pindah, you akan dapat tambah dan tolak. So, apa yang berlaku kat sini ialah, you akan dapat tambah tolak punca kuasa 9. So, iaitu ada 2 jawapan sekarang. Satu ialah tambah, satu ialah tolak, 3. So, kalau you teruskan, kita kena pecahkan kepada 2 bahagian untuk buat soalan ni. So, kalau you pecahkan kepada 2 bahagian, satu ialah positif, iaitu P tolak 5 sama dengan positif 3. Satu lagi ialah P tolak dengan 5 sama dengan negatif 3. Sekarang sudah boleh cari P. So, kalau you cari P, tolak pindah jadi tambah. Berarti dapat jawapan 8. Siap. Satu lagi, sama punya cara, tolak pindah jadi tambah, dapatlah jawapan 2. Siap, 2 jawapan. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini, kami akan membantu anda.